Welcome to my weight loss journey series, and hari ni episod ketiga, and topik dia adalah my workout routine after losing 38 kg in 1 year. Kalau you belum tengok lagi episod 1 dan 2, tengok yang tu dulu sebelum continue this episode. Then you will know Nini punya workout ni start bila Nini dah turun berat badan. Nini tak start right after nak losing weight. Nini start after Nini dah nampak progress, Nini dah nampak penurunan, baru Nini go ahead untuk tuning badan. So the first one is you kena buat body analysis, full body analysis supaya you tahu berapa fat percentage you, sama ada you berat sebabkan air ke, fat ke, ataupun you punya muscle ke, semua tu you kena tahu. So my biggest flex dalam my weight loss journey adalah penurunan fat percentage. So sebelum ni, fat percentage Nini adalah 42%. And now, Nini punya body fat 15% sahaja. So, itu sangat-sangat bagus because the lower fat percentage lagilah bagus and baru boleh nampak macam bentuk badan abs you ke. Abs, you nak nampak macam six packs tu kan? Itu senaman sahaja tak cukup. You punya body fat kena turun, kena rendah. And macam mana nak tahu body fat kita? Itulah you kena buat full body analysis. So dari situ you boleh tahu fat percentage you, muscle percentage and also water percentage. Daripada Nini punya weight loss journey ni, Nini bagi tahu yang Nini memang daripada dulu gemuk. And bila dah start turun berat badan, barulah Nini pergi bersenam. And Nini hire personal trainer supaya nak tahu the real technique untuk bersenam. Tapi tak wajib pun ambil personal trainer sebenarnya. You boleh just search internet. And this is why Nini create this weight loss journey series untuk mereka yang nak ada guidance dalam weight loss journey. And of course, boleh jadi as reference kalau you rasa membantu. Kalau you rasa tak membantu, boleh scroll, boleh je fast forward kepada point-point yang you rasa berguna. So the first workout yang Nini akan buat adalah start off with cardio. So cardio ni macam mana? Cardio ni dia bukannya berlari semata. Cardio ni adalah you start dengan low intensity cardio. So macam contoh you buat incline walking. Dia macam naik tangga. Tapi disebabkan Nini punya gym tu dia tak ada treadmill. So Nini skip this incline walking. So that is why Nini tak banyak buat incline walking. Nini lebih kepada senaman lain. Yang kedua, dia ada perbezaan antara weight loss dan fat loss. Kalau you buat cardio, yes dia boleh turun berat badan. Tapi you nak fokus lebih kepada turun fat weight you. Fat percentage. Yang ketiga, apa yang Nini akan fokus adalah Nini akan slowly buat weight training. So weight training ni ramai yang tanya kan tentang abs, nak ada six pack, nak dapat pinggang yang cantik. And then bila kurus tak nak ada kulit-kulit berlebihan ataupun menggelebeh. Benda ni semua depends on your fat percentage. So the lower fat percentage dalam body you tak akan nampak pun kulit-kulit lebihan dekat body you. And ramai dekat luar sana yang share tips tentang macam mana nak nampak six pack, macam mana nak ada nampak tight gap, macam mana nak ada lengan kecil. Senaman-senaman yang you kena buat. Yes, tak boleh deny, senaman tu boleh membantu tapi not 100%. It all depends on your body punya fat percentage yang diorang tak share dengan you. Fat percentage you yang tentukan sama ada you punya kulit macam mana. And boleh nampak ke tak abs tu. If you have more muscle, body you akan burn lebih banyak kalori. That's why weight training pun penting supaya you tak nak turun berat badan, you punya muscle pun turun sekali. Bila muscle you turun, you tak akan ada energy nak angkat berat, nak berjalan. End up nanti, kurus pun you tak larat. So Nini akan share apa senaman yang Nini buat and Nini akan listkan dekat sini. So Nini ada buat butt lifting exercise. So this exercise depends on you nak fokus kepada part mana body you. Macam Nini nak ada body yang lebih firm. Dan juga area yang Nini nak fokus adalah bahagian Nini punya S. Bahagian S. Bahagian bontot lah senang cakap. And Nini nak fokus on weight training supaya bila Nini angkat luggage pun Nini larat. So antara butt lifting exercise, you boleh buat deadlift, stand ups. Ni antara dia lah squat, glute bridge, walking lung with weight, side lying hip abduction. Ni semua you boleh buat. You just search je butt lifting exercise
And then Nini focus on arm and shoulder, which is Nini buat shoulder press. And then untuk leg pula, sebabkan Nini nak ada tight gap. Semua orang dah tahu dah at this point. Nini buat back squat, dumbbell, deadlift. And then Nini focus on back, chest and abdominal. So you boleh buat dumbbell bench press. So tu adalah antara my workout routine. And Nini pergi gym 3 hari seminggu. Kadang-kadang 4 hari. Tapi Nini pergi tak lama pun. Dalam 30 ke sejam macam tu. Tapi sebabkan Nini hire personal trainer. Jadi lamalah session tu sebab dia nak terangkan one by one. Tapi kalau you buat sendiri, 30-40 minit sejam tu should be enough. Supaya you boleh consistent every week. And topik tambahan untuk video hari ni adalah top 3 things yang Nini belajar during my weight loss journey series. Adalah yang pertama sekali, jangan stuff. Jangan you kebulo semata-mata nak diet. No. Diet tak sama dengan you kebulo, you tak makan. Sebab bila you tak makan, you tak akan dapat energy. So, you akan tak larat sepanjang hari. Dia ibarat dia macam you ni kereta. Kalau you berjalan, you perlukan minyak. Sama macam manusia, badan kita ni perlukan energy. So, energy datang daripada mana? Daripada makanan. So, kalau you tak makan, yes, you boleh kurus, tapi kurus in unhealthy way. Jangan tak makan. You kena makan. Tapi you kenalah tahu apa yang you makan. And Nini tak restrict pun makanan Nini. Nini lebih kepada makan protein dulu sebelum you makan benda-benda lain. So, bila you tak makan, you tak ada nutrient. And bila you tak ada nutrient, itulah bila rambut you akan gugur. You susah nak membuang. Metabolisme you akan hancur. You susah nak datang period sebab dia kacau hormon you. Semua tu tak akan berlaku kalau pemakanan you seimbang. Dia ada cara untuk makan. So, kalau you nak tahu cara nak makan tu, you boleh tengok episod 1 dan 2. So, yang kedua, stop makan sebelum you nak sendawa. Sendawa nak kenyang tu kan? Stop makan. So, makan sikit tak apa, tapi kerap. And kalau lapar, go for makan macam kekacang, tempe. Benda tu membantu. Jangan you pergi, kalau lapar, you pergi makan benda-benda bergula. Tu janganlah. Ada yang ketiga, it's all about lifestyle. Bila you dah start improvise cara you makan, dia dah jadi macam habit. And it's all about your lifestyle lepas tu. Sebab macam sekarang, even though Nini dah turun berat badan 3 tahun, 4 tahun dah ni. 3 tahun, 4 tahun. 2022, 23, 24, 25, 26. Lebih kurang 4 tahun ni, dah jadi macam habit, tak boleh nak makan banyak sebab you punya body dah used to it. That is why important you enjoy je this ride, this journey supaya your weight loss journey ni tak pressure. Sebab kita tak nak jadi yo-yo effect. Yo-yo effect ni, you bertungku lungus nak kurus tapi end up naik balik lepas you dah tak fokus on dieting. No, tak nak macam tu. So that is 3 things yang Nini belajar during my weight loss journeys series. So in next episode, Nini akan cerita what do I eat untuk turun 38 kg dalam masa setahun. So kalau you suka episode yang macam ni, jangan lupa like, share and subscribe this video. Until then, bye, annyeong!